kaedah mudah untuk kita kuasai makna Al-Quran. Nampak tak di skrin tuan-puan? Okay, so kalau kita tengok dari segi interface app ni memang sangat menarik lah, dengan colourful dia, dengan colour purple dia kan. So kita nak tunjuk sikit lah dari segi konsep pembelajaran dia. Okey, so dalam aplikasi ni saya nak pilih modul surah Al-Fatihah. Kita belajar asas sahaja perkataan-perkataan untuk kita terus tahu makna-makna setiap perkataan Al-Quran. Oh, macam mana konsep dia? Dia akan bagi kita perkataan dan makna. Ar-Rahim. So arahan dia, cuba ingat, cuba je, tak ingat pun tak apa. Alhamdu. Okey, boleh nampak? Lillahi. So kita dia dah bagi 5 perkataan ni. Okey, kita tekan mula. Lepas tu dia akan tanyalah, suruh kita pilih makna perkataan yang warna biru ni. Okey, so kita pun pilihlah perkataan ni dengan nama. Contoh, kalaulah pengguna tu dia tak ingat apa makna tadi, dia pun tekanlah. Kalau salah tu warna merah dia keluar. Nampak tak? Yang betul, dia akan masuk ke kotak tu. Okey, so jawapan dia Bismi ni dengan nama Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nampak tak? Okey. Dia akan tanya balik dalam pelbagai bentuk soalan. Bismi. Yang ini dia tanya dalam bentuk suara. So kita kena jawab baliklah dengan nama. Nampak tak? Okay. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nampak tak? Soalan dia lain-lain. So yang ni betul. Ar-Rahimi. Okay. Dan dia akan tanya balik, Alhamdulillah tadi apa? Segala puji. Alhamdulillah. Nampak tak? Lillahi tadi apa? Bagi Allah. Kalau kita terlupa, kita pun jawab salah, dia akan keluar warna merah. 2 kali salah dia akan tegur, dia marah kita, tuan-tuan. Cuma bila dia marah, dia tak tengking kita lah kan. Dia akan tanya balik nanti, dia ulang balik. Okey, tuan-tuan belajar untuk satu-satu modul, tuan-tuan puan, abang akak kena habiskan buffer ni sampai hujung ni. Okey, so selesai kat sini. So kalau tengok ni modul kita ni, yang pertama bahagian purple ni kita ada 1000 perkataan yang berulang-ulang. Okey, kalau tuan-tuan puan tengok dia ada persen kat sini lah, 53%, 62%, dan total 1000 ni dia cover berapa? 83% Quran. Okey, so sebab kita fokus pada kalimah yang berulang-ulang sampai surah Al-Fatih ni. Okey, so total kat sini ada 1000 perkataan. Bila kita dah habis belajar dekat fasa yang biru purple ni, kita akan sambung pula dekat fasa warna biru, tuan-puan. Yang ini kita panggil surah Quest. Apa beza dia biru dengan purple? Kalau yang biru purple tadi kita akan belajar tebuk-tebuk, satu perkataan demi satu perkataan. Tapi kalau yang dekat biru ni, kita akan belajar lengkap semua perkataan dalam surah tu. Saya ambil surah yang sama, surah Fatihah. Nampak ni? Kalau kita tengok ni, kan, yang perkataan putih ni maknanya kita dah belajar dekat atas tadi. Kalau perkataan kuning ni adalah perkataan baru. Jom kita tengok kejap. Kita ambil ayat yang ada perkataan baru ni. Nampak? An'amta. Dia akan bagi kita, okey, macam tadi. Alaihim. Al-Maghdubi. Okey, 3 perkataan baru. Kita cuba ingat. Dan bila dia tanya, kita tekan mula, dia akan tanya semua perkataan ni, dalam ayat ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. So siratal ni kita dah belajar dekat atas, kita kena jawab terus lah. Tapi untuk orang yang belum belajar, mungkin dia tak tahu atau terlupa, dia tak tahu pula kan. Sebab ni saya nak tunjuk konsep je. Okey, siratal apa? Jalan. Sirata. Alladzina ni jawapan dia orang-orang yang tau. Kalau saya jawab bukan, dia akan jadi apa tau? Keluar warna merah. Lepas tu nyawa saya yang dekat atas belah kanan ni daripada 3 jadi 2. Maksudnya kalau saya tak sempat habiskan modul ni sampai hujung, nyawa saya kosong, salah 3 kali, saya kena buat balik pada awal. Sebab tu saya bagi tahu, aplikasi ni kekuatan dia nak pastikan setiap pengguna tu ingat makna-makna Quran. Ini yang saya kata produk ni pertama dan satu-satunya di dunia. Kalau tuan-tuan puan setakat nak tahu makna, boleh baca je terjemahan. Tapi di sini bukan setakat tahu, tapi boleh ingat makna-makna Quran. Dan yang luar biasa, tuan-puan, bila kita dah buat belajar satu modul tu, kita buat dia punya praktis dia. Okey, yang mana bila kita tekan dumbbell ni, dia akan tanya kita bertubi-tubi perkataan yang kita dah belajar menggunakan masa. Nampak ni? 1 minit ni, dia monitor tahap ingatan kita. So bila kita lambat jawab ke, kan, pilih-pilih terfikir-fikir ke, so dekat sini kita guna AI untuk tengok tahap penguasaan setiap pengguna tu. Dia jawab salah, dia akan detect lah. So selesai 1 minit, dia akan, kita boleh tengok lah kat sini. Nampak ni, penguasaan kita, dia ada graf dia. Ini yang saya kata, produk ni sangat-sangat dahsyat. Banyak lagi features dia ada voice dan sebagainya. Sini saya dah tunjuk tadi fasa pembelajaran. Yang purple tadi 1000 perkataan. Kemudian yang biru adalah lanjutan untuk juzuk 30 lengkap dan beberapa surah pilihan. Kita ada surah Al-Mulk, kita ada surah As-Sajadah, kita ada Yasin, kita ada Waqiah, kita ada Ar-Rahman. Lengkap semua perkataan kita belajar. Memang dahsyat. Kan, bayangkan puluh tahun dah kita baca surah Yasin, Al-Mulk, tak tahu makna apa. Dengan guna apps ni memang luar biasa. Kita dah boleh terus tahu setiap makna perkataan tu. Memang dahsyat.
So, apa kelebihan app ni? Of course, yang pertama mudahlah sebab kita belajar pakai phone je kan. So, kita boleh belajar kat rumah, office, kedai makan, anytime kita boleh belajar kan. Dan dia berkesan sebab kita fokus pada kalimah yang paling kerap berulang. Dan yang paling best tuan-puan, dia cepat mahir kan. Sebab apa? Cara pembelajaran melalui proses pengulangan dan latihan. Sebab tu saya belajar bidang bahasa Arab pun, saya tak tahu macam mana nak bagi orang cepat kuasai makna Quran. Bila keluar app ni, ya Allah, saya kata inilah solusi yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam seluruh dunia tuan-puan. Memang sangat-sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan dengar saya yang cakap produk ni bagus, tuan-tuan mungkin kata saya overclaim kan. Now, kita dengar, tengok pandangan tokoh-tokoh agamawan kita. Ni antaranya lah. Kita ramai lagi kan. Kita dah tunjuk produk ni. Semua bersetuju. Now, kita cerita harga tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan tengok, harga yang terpapang ni adalah harga yang berada di App Store dan Google Play Store, yang mana harganya adalah 399 untuk modul WordQuest yang purple ni. Dan kalau orang tu beli berasingan, maknanya dia selesai belajar yang purple, dia nak beli sekali lagi, harga dia 399. Tetapi kalau dia beli serentak kedua-dua modul, which is combo, harga dia jadi 698 sekali seumur hidup. Cuma ini adalah harga di Play Store, bukan yang ni. Kita ada harga special. Berapa? Inilah dia tuan-puan, abang akak semua. Harga yang kita tawarkan, yang mana kita akan berikan diskaun sebanyak RM100. Harga jadi 299 sahaja. Okey, untuk siapa yang nak beli dengan modul yang purple. Dan kalau dia beli yang biru pula dengan harga yang sama. Dan yang paling berbaloi of course lah kan, iaitu belian combo yang hanya jatuh harganya RM498 sekali seumur hidup. Saya betul-betul tak faham tuan-tuan. Sebab saya memang belajar bahasa Arab. Saya balik Mesir, saya mengajar bahasa Arab, saya buat kelas, saya cas sebulan 100, setahun dah 1000 lebih. Yang ini ke-498, harga yang tak logik tuan-tuan. Murah sangat. Lepas tu sekali seumur hidup. Ya Allah, memang betul-betul dahsyat lah. Okey?